Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan bermutu, salam maju Johor dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua sahabat pasukan kerja NKIGM Kebangsaan Sekolah Rendah Zon 3? Senyap-senyap, dah hampir 2 minggu program kita melabuhkan tirai. Pinggang pun rasanya dah boleh diluruskan balik ni. Mesti ramai antara kita yang masih belum move on kan? Terngiang-ngiang doa dan lagu NKIGM di telinga kita. Di sini, saya Haziq selaku komandan program nak ambil kesempatan menzahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan jutaan penghargaan. Pertama, kepada 3 jurulatih kebangsaan saya, Kak Umi, Kak Rashidah dan juga Abang Anwar. Hampir 3 bulan, siang malam kita duduk merancang untuk berikan yang terbaik buat negeri Johor selaku tuan rumah Sekolah Rendah Zon 3 di bawah bimbingan pegawai SPI JPN Johor Ustaz Fahmi dan juga pegawai PPD Kulai Ustaz Irman dan Ustaz Syahrul. Kedua, pastinya kepada semua sahabat jawatan kuasa tertinggi saya, Abang Nakiuddin, Abang Syahrin, Abang Huzaifah, Abang Halmi, Abang Saiful, Amin Afifi, Abang Taufik, Abang Saifuddin, Kak Ruhaiza, Kak Rafida, Kak Maslinda, Kak Aziha, Syadat, Faiz, Mukrim, Syafiq, Kak Syuhada, Kak Aisyah, Kak Hafizah dan juga Anwar. Komitmen kalian sangat padu dari awal kita TOT sampai ke akhir majlis penutup. Segala kepakaran rakan-rakan dah pun dicurahkan dan diberikan yang terbaik untuk negeri Johor tercinta. Ketiga, jutaan terima kasih saya rakamkan kepada tim STV, tim media yang diketuai oleh Nasuha, Nazira, Atira dan juga Kak Ain, dan semua barisan jurulatih negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Dan pastinya kepada semua urus setia dari daerah Kulai sendiri yang terdiri lebih daripada 200 orang. Tidak akan saya lupakan pastinya bimbingan yang terbaik dari Pegawai Bahagian Pendidikan Islam KPM, Ustaz Zamri dan juga Ustazah Sharifah. Turut bersama jurulatih utama kebangsaan, Abang Amir dan juga Abang Kamarul Arifin. Berkat tunjuk ajar dari kalian, kini, Zon 3 Johor telah pun menjadi penanda aras bagi zon-zon yang lain. Kepada semua 200 peserta NKIGM Zon 3, kalian adalah permata pelapis pemimpin negara. Teruskan bersinar dan berbakti buat ummah. Pasti rindukan kita semua nak bersua kembali untuk momen bekerja bersama. Hanya Allah yang mampu membalas segala kebaikan sahabat semua sepanjang kita bekerjasama. Akhir kata, saya mohon ampun zahir dan batin untuk semua salah silap saya sepanjang memimpin kalian. InsyaAllah, nanti kita rancang buat makan-makan dan jalan-jalan ya. Terima kasih. Sayang semua. NKIGM Zon 3 di hati. InsyaAllah, nanti kita rancang buat makan-makan dan jalan-jalan ya. Terima kasih. Sayang semua. NKIGM Zon 3 di hati.